Dalam juga ni. Musim hujan memang kau lah minggu ni. Ni aku nak pergi ambil anak buah aku sebab tak ada siapa nak pergi ambil dia. Dan kawasan sungai tu dah naik sampai ke jambatan. Dan jambatan tu pun dah tak berapa elok lah. Dia macam dah retak sikit, tak tahulah. Tu rumah aku cakap tadi. Aku nak pergi tengok sekarang, nak pergi ambil. Tutup. Oh, ini ke jambatannya. Oh, dah rebah. Dalam juga ni. Hello. Bahasa Arab benar? Bahasa Arab imla dengan sorok. Arab. Sorok. Pagi jambatan. Motor je boleh lalu. Kereta tak boleh. Kereta tak boleh yang Motor je. So jalan sungai biasa dah tutup. So kalau nak lalu kena ikut jalan belakang lah. Ikut jalan kampung PPRT tembus dekat kolam 88. Itulah ceritanya. Dia mendap air sungai tu. Nah. Bye-bye. Bye. So itulah dia cerita pendek hari ni. Menyelamatkan anak buah aku daripada jambatan sungai yang dah nak roboh. Bukang ni. Cakap bye kat YouTube jap. Bye. Kata-kata semangat. Tetaplah hidup kalau tak berguna.